Apakah kegunaan butang fingerprint ni? Siapa tahu? Saya tak tahu, tu yang saya tanya. Ini adalah Hyundai Tucson 1.6 Hybrid facelift yang baru. Dan aku nak tunjukkan korang teknologi yang ada dalam kereta ini. Jom aku tunjukkan. Port USB-C yang di sini. Di mana kalau korang tengok, ada dua mode iaitu charging dan data plus charging. Apakah maksudnya ini? Sistem infotainment di atas ni ada sokongan Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Tetapi dia ada juga sokongan secara wired. So, bila korang nak charge dekat sini dan korang hanya perlukan charging dan tak perlukan Android Auto, korang tekan je butang ni. Di mana? Nampak tu, dia dah terus deactivate. Tapi kalau korang nak lagi, senang je. Tekan. Dan dia akan activate sendiri Apple CarPlay itu sendiri. Menarik kan? Yang kedua, kereta ni dah tak pakai bateri acid. Sekarang ni dia pakai bateri 12V lithium ion. Apakah maksudnya? Maksudnya, bateri tu akan tahan lebih lama, dikatakan sehingga 8 tahun. Tapi, function dia dekat kereta Hyundai Tucson ni adalah butang di sini. Di mana kalau korang tengok, ini adalah butang 12V battery reset. Bila bateri korang korang tekan butang ni dan dia akan jump start kereta tu sendiri. So, dah tak perlu lagi buka bonet dan pasang-pasang wire. Dan yang terakhir adalah ini, butang fingerprint ni. Apakah kegunaan butang fingerprint ni? Okey, senang je. Basically, ini adalah dia akan read kau punya fingerprint untuk memastikan korang punya profile di mana korang boleh set di sini. So, kalau bila korang masuk kereta, korang letak fingerprint korang, kereta ni akan terus settingkan apa yang korang dah setting. Side mirror, posisi kerusi, semua dia akan set. Menarik kan?